Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrar bin Muhammad Azhar, nombor matrik 080395. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan kajian kes munasahat yang kami telah buat baru-baru ini. Okey, kita bermula kepada data kes. Kes ini merupakan satu kes pembahagian harta pusaka secara faraid yang melibatkan beberapa peringkat kematian munasabah. Si mati pertama ialah Abu Bakar bin Ruslan yang telah meninggal dunia pada 17 Mac 1993 dengan meninggalkan harta sebanyak RM500,000. Waris yang ditinggalkan ialah seorang isteri iaitu Saudah, 2 orang anak perempuan iaitu Rozana dan Rokia, serta 3 orang anak lelaki iaitu Hasan, Abdul Ghani dan Harun. Dalam pembahagian faraid, isteri berhak mendapat 1/8 daripada harta kerana si mati mempunyai anak. Baki harta boleh dibahagikan kepada anak-anak sebagai asobah dengan nisbah 2:1 antara anak lelaki dan anak perempuan. Seterusnya, Rozana binti Abu Bakar telah meninggal dunia pada 18 Ogos 1998. Beliau meninggal seorang suami serta 4 orang anak iaitu 3 anak perempuan, Fatimah, Ifah dan Zalfah, dan seorang anak lelaki iaitu Ganser. Okay, kemudian kita pergi ke si mati yang ketiga, Rokiah binti Abu Bakar, meninggal dunia pada 19 Mac 2002. Waris yang ditinggalkan ialah seorang suami dan 5 orang anak, terdiri daripada 2 orang anak lelaki, Aziz dan Taufik, serta 3 anak perempuan, Zahirah, Nurin dan Fatihah. Okey, kita pergi ke yang akhir sekali. Orang yang mati yang keempat ialah Abdul Ghani bin Abu Bakar, meninggal dunia pada 20 Disember 2015. Beliau meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak iaitu 4 anak lelaki, Fitri, Aiman, Adam dan Haikal, serta 3 anak perempuan, Fatin, Rosliah dan Sarah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi nama Muhammad Khairil Adam bin Muhammad Yasin, nombor matrik 080293. Okey, ini adalah carta ahli waris keluarga iaitu Abu Bakar bin Ruslan. Okey, seterusnya ialah jadual kes penyelesaian pembahagian saham. Okey, jadual di atas menunjukkan pengiraan pembahagian harta pusaka secara faraid bagi harta peninggalan Abu Bakar bin Ruslan berjumlah RM500 tunai dengan menggunakan kaedah munasabah. Kaedah ini digunakan apabila berlaku kematian ahli waris secara berturut-turut sebelum proses pembahagian harta pusaka selesai seperti ini. Dalam kes ini, pengiraan dilakukan melalui 4 peringkat yang ditandakan sebagai M1, M2, M3 dan M4 merujuk kepada pewaris asal iaitu Abu Bakar bin Ruslan, manakala M2, M3 dan M4 merujuk kepada kematian waris-waris yang telah menerima hak terhadap harta pusaka tersebut, iaitu Rozana binti Abu Bakar, Rokiah binti Abu Bakar dan Abdul Ghani bin Abu Bakar. Setiap kematian yang berlaku menyebabkan satu masalah terkini, satu masalah faraid baharu terbentuk dan memerlukan pengiraan semula terhadap bahagian harta pusaka yang diwarisi oleh waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam jadual ini, sikatan AL merujuk kepada anak lelaki, manakala anak AP merujuk kepada anak perempuan. Pengiraan dilakukan menggunakan kaedah asal masalah tashih dan penyelarasan saham sehingga diperoleh satu nilai jamiah yang dapat menggabungkan semua lapisan pembahagian pusaka. Kaedah ini memastikan setiap waris menerima bahagian yang tepat dengan menggunakan hukum faraid walaupun berlaku beberapa siri kematian dalam kalangan waris sebelum harta pusaka sebagai diagihkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Munawar bin Rahmat, nombor matrik 08-089. Seterusnya kita pergi kepada si mati yang kedua. Si mati kedua ialah salah seorang waris daripada mati satu iaitu Rozana binti Abu Bakar yang telah meninggal dunia sebelum proses pembahagian pusaka dapat diselesaikan sepenuhnya.
Oleh itu bahagian pusaka yang diperoleh daripada Rozana harta pusaka Abu Bakar bin Roslan sebanyak 220 saham menjadi harta pusaka yang baharu yang perlu dibahagikan kepada waris-waris beliau mengikut hukum faraid. Waris Rozana terdiri daripada seorang suami, seorang anak lelaki dan tiga anak perempuan. Dalam pembahagian ini, si suami memperoleh bahagian fardu sebanyak 1/4 kerana si mati mempunyai zuriat. Bagi harta pula diajukan kepada anak-anak sebagai waris asabah dengan kadar seorang anak lelaki menerima 2 bahagian berbanding seorang anak perempuan. Oleh itu, nisbah pembahagian anak-anak ialah 2/1. Menjadi jumlah keseluruhan saham anak-anak sebanyak 5 bahagian melalui kaedah asal masalah dan tafsir. Pembahagian saham diselaraskan sehingga menghasilkan 55 saham kepada suami, 16 saham kepada anak lelaki dan 3 saham kepada setiap anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Fauzan Azimah bin Nurulhuda, nombor matris 080016. Seterusnya saya akan menyambung di dalam entry pula, yakni ke si mati yang ketiga. Seorang lagi waris daripada si mati pertama, iaitu Rokiah binti Abu Bakar, turut meninggal dunia sebelum selesai pembahagian pusaka sebelumnya. Bahagian Rokiah daripada si mati pertama, yakni Abu Bakar bin Roslan, sebanyak 220 saham dipindahkan sebagai harta pusaka dalam masalah si mati yang ketiga. Waris yang ditinggalkan oleh beliau terdiri daripada seorang suami, seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Dalam pembahagian ini, suami menerima bahagian fardu sebanyak 1/4 kerana si mati mempunyai zuriat. Manakala baki harta yang diagihkan kepada anak lelaki dan anak perempuan sebagai waris asabah mengikut nisbah, yakni 2/1. Hasil proses tashid menunjukkan suami memperoleh 55 saham, anak lelaki memperoleh 66 saham dan setiap anak perempuan memperoleh 33 saham. Pengiraan ini menunjukkan bahawa pembahagian pusaka yang diterima daripada masalah terdahulu tidak terputus dengan kematian waris. Sebaliknya, ia diwariskan semula kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Haikal bin Halil, nombor matrik 080944. Seterusnya saya akan membentangkan tentang lapisan keempat, iaitu waris yang mati keempat. Waris mati keempat, waris daripada mati satu, iaitu Abdul Ghani bin Abu Bakar, meninggal dunia dan meninggalkan waris yang terdiri daripada seorang isteri, 4 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Dalam kes ini, kadar pembahagian melibatkan bahagian fardu kepada isteri serta baki harta yang diagihkan kepada anak-anak sebagai waris asabah. Isteri memperoleh bahagian fardu sebanyak 1/8 kerana si mati mempunyai anak. Baki harta pula diagihkan kepada anak-anak dengan kadar 2 bahagian bagi setiap anak lelaki dan 1 bahagian kepada setiap anak perempuan. Setelah proses tashih dan penyelesaian saham dilakukan, hasil akhir menunjukkan isteri memperoleh 55 saham, setiap anak lelaki memperoleh 70 saham dan setiap anak perempuan memperoleh 35 saham. Pengiraan ini membuktikan bahawa kaedah munasahah yang mampu memastikan hak setiap waris diperihal walaupun berlaku beberapa lapisan kematian dalam satu kes pusaka. Akan memberitahu secara perinci bagi setiap anak. Yang pertama, Huda, isterinya mendapat 11 saham. Fitri, anak lelaki, mendapat 14. Aiman, anak lelaki, mendapat 14. Adam, anak lelaki, mendapat 14. Seterusnya, Fatin, anak perempuan, mendapat 7 saham. Roslia, anak perempuan, 7 saham. Dan Sarah, anak perempuan, mendapat 7 saham. Dan semuanya secara keseluruhan mendapat 80 saham. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, seterusnya saya akan beri kesimpulan daripada kes kajian musafahat kami. Secara keseluruhannya, jadual ini memperlihatkan aliran lengkap pembahagian pusaka secara munasafah, bermula daripada si mati 1 sehingga si mati 4. Setiap masalah saling berkaitan kerana sebahagian waris dalam masalah terdahulu meninggal dunia, lalu bahagiannya diwariskan semula kepada waris-waris yang mereka yang berhak. Dalam kes ini, kematian Rozana binti Abu Bakar, Rokiah binti Abu Bakar dan Abdul Ghani bin Abu Bakar telah menyebabkan berlakunya beberapa lapisan pewarisan yang memerlukan pengiraan semula mengikut kaedah munasahah. Penggunaan kaedah asal masalah, tasih
penyelarasan saham dan jamiah membantu memastikan pembahagian dapat dilakukan secara sistematik tanpa menafikan hak mana-mana waris. Jadual ini juga membuktikan bahawa sistem faraid merupakan satu sistem pembahagian harta yang teliti, adil dan tersusun, kerana setiap bahagian ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan serta hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan rujukan kajian kes kami adalah daripada keluarga Haji Aikal. Yang pertama adalah keluarga Haji Aikal, yang kedua temu bual Pakcik Haji Aikal, dan yang ketiga temu bual saudara lelaki belah ayah Haji Aikal. Sekian daripada kami.